RM7 juta hingga RM10 juta setiap kelab. Tunku Mahkota Ismail bentang kertas kerja revolusi, pay-per-view, demi masa depan Liga Malaysia. Solusi RM180 juta setahun, model hak siaran terus kepada peminat. Pemilik Johor Darul Tazim, JDT, Tunku Mahkota Ismail, telah membentangkan satu pelan komprehensif setebal 5 muka surat bagi menangani kemelut kewangan kelab-kelab Liga Malaysia. Menerusi cadangan model, bayar untuk tontonan, pay-per-view, MFL disarankan membangunkan platform digital sendiri bagi membolehkan penyokong melanggan terus perlawanan Liga M, sekaligus menamatkan pergantungan kepada model hak siaran tradisional yang kini dilihat gagal menjana pendapatan mampan. Sasaran 1 juta pelanggan, RM15 sebulan untuk pulangan jutaan ringgit. Berdasarkan unjuran kertas kerja tersebut, dengan sasaran 1 juta pelanggan pada kadar RM15 sebulan, Liga berpotensi menjana sehingga RM180 juta setahun. Selepas ditolak kos operasi seperti produksi, pemasaran, VAR, dan pengadil profesional, sebanyak RM120 juta dianggarkan dapat diagihkan kepada kelab. Ini bermakna setiap pasukan berpeluang menerima pulangan tetap RM5 juta, serta tambahan berdasarkan prestasi dan pembangunan infrastruktur sehingga mencecah RM10 juta semusim. Mengembalikan bola sepak kepada rakyat, hubungan langsung sokongan dan kewangan. Konsep, mengembalikan bola sepak kepada rakyat, ini bertujuan menghubungkan setiap sen yang dibelanjakan peminat terus ke dalam kantong liga dan kelab yang mereka sokong. Dengan kos operasi kelab yang semakin meningkat, model ini dilihat sebagai nafas baharu untuk memastikan kelab mempunyai kebebasan kewangan, financial independence, dan tidak lagi dihantui isu tunggakan gaji. Kini, bola berada di kaki pemegang taruh untuk menentukan hala tuju komersial bola sepak negara.